Kembali lagi kita dalam episod pergi Hat Nyai ni, kerja nak makan je lah. So ni vlog hari last kita dekat Hat Nyai. Macam biasa kita mulakan hari kita dengan breakfast. Tempat yang saya pergi ni kan korang, memang tempat yang paling favourite saya sepanjang saya dekat Hat Nyai. Sebab look at that environment, dia macam tenang je, tak crowded. Macam makan dalam kampung-kampung pun ada. Makanan kat sini boleh cakap memang semua sedap, cumanya portion dia kecil tau. So seorang maybe kena order dalam 2 pinggan. So macam-macam ada kat sini. Ada nasi kerabu, nasi kaumak, bubur ayam, roti canai, English breakfast pun ada. Dia macam healing sangat makan dekat sini. Sebab korang cuba pakai makan dekat tepi-tepi pokok macam ni. Dan lepas makan kita singgah dekat Ban Iara. Dia macam spa muslimah friendly. And dekat sini ada juga nasi kaumak yang viral, yang Kitut Mina tu. Dan kita orang teruskan perjalanan pergi Songkla. Tak jauh pun dari Hat Nyai, dalam 40 minit macam tu kalau saya tak salah. Singgah dulu dekat Masjid Songkla. And fun fact, dekat setiap provinsi dekat Thailand ni, kerajaan dia memang ada bagi dana untuk buat masjid tau. Actually info ni saya dapat daripada ayah saya. Lepas tu kita dah sampai Songkla. Kat sini ada macam pantai-pantai sikit. Ombak dia pun tak kuat. Ombak dia pun macam biasa-biasa je. And time ni hujan, so kita orang tak jalan sangat. Depan pantai tu ada kafe Amazon tau. Kafe ni pun lawa juga. Contoh korang nak healing kan, nak healing sampai tengok laut, lepas tu minum-minum air. So korang boleh pergi sini. Tapi cumanya saya rasa macam saya tersalah beli air, sebab air dia macam rasa pelik. Tapi tak apalah, sebab murah RM14 je. So lepas kita orang pergi kafe Amazon tu, kita orang pun gerak pergi Songkla Old Town. Dekat sini dia macam vibe-vibe macam kota-kota lama macam tu. And kat sini banyak gila kafe estetik. And salah satu kafe yang kita orang pergi ni nama Teman Cafe. Kek dengan air dekat situ sedap doh. Kalau korang lapar lepas tengok pantai, korang boleh singgah dekat situ. And then kita orang pun terpaksa lah pecut untuk balik sebelum pukul 12, sebab border Thailand tutup pukul 12 guys. Kalau korang pergi lepas pukul 12, dia memang tak layan. Okay, itu je vlog saya sepanjang saya travel dekat Hat Nyai ni. And thanks for watching. Bye.